Hai, selamat petang. Masih bersama dengan saya, Mak Dan, guys. 714 saluran kita di My TV dah. Haraplah semua dalam keadaan baik-baik dah. Dan macam saya umum tadilah, hari inilah special sikit di jam pertama untuk Molek Petang. Kita bersama dengan Encik Iskandar Saleh, pengarah urusan Sunny Express. Assalamualaikum, Encik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat ke? Alhamdulillah sihat, baik. Encik Iskandar biasa masuk dunia radio ke tak? Ini kali pertama saya ni. Kali pertama saya main. Kali pertama di Molek FM lah. Alhamdulillah. Ya. Okay, so kita panggil hari ni sebenarnya mungkin ada yang dengar kita sekarang ni dah tahu dah, Sunny Express dah kira dah sponsor lah kita punya waktu azan dekat Molek FM ni lah. Tapi ingin nak tanya jugalah, kalau Sunny Express sendiri apa yang terbaru lah, ada keluar bas baru ke macam mana daripada Sunny Express? Okey, kita Sunny Express ni kita ada keluarkan bas terbaru, iaitu bas Volvo. Bas Volvo 2 tingkat. Kita buat bas tu dekat Truckweek. Dia yang bas baru ni, dia punya kelebihan dia tu, dia punya kerusi itulah lagi selesa, lagi besar. Jadi kalau jalan jauh tu dia memang badan kita tak penat lah. Okey, faham. Dan lepas tu kalau untuk bas Volvo ni dia lagi safety. Okey, pasti, yang ada yang kelebihan dia ada dilengkapi dengan ADAS. ADAS ni dia akan membantu pemandu bas tu kalau kata dia dapat mengelakkan daripada berlaku kemalangan lah. Contoh kalau kata ada kereta depan brake emergency, dia akan keluarkan amaran. Macam apa ni, automatic punya brake warning ke apalah. Sama. So Volvo boleh kata paling selamat lah. Boleh katakan dia paling selamat lah. Okey, faham. Tapi saya dengar, tak tahulah betul ke tak lah, tapi ada orang bagi tahu lah saya ni, bas baru ni dia ada tandas kat dalam, betul ke tak? Ya, betul. Dia sebenarnya kalau satu Malaysia punya laluan ni semua bas Volvo, tapi laluan Kelantan Kuala Lumpur ni dia special sikit. Dia ada tandas bas tu. Okey, alright. So bas yang kira jarak jauh tu ada tandas kat dalam lah. Dia kenapa laluan Kelantan Kuala Lumpur je ada tandas. Dalam macam Terengganu KL dia ada highway. Ada highway, kalau kita bawa tu ada dalam setengah jam 40 minit kita akan jumpa R&R. Tapi Kelantan Kuala Lumpur ni contohlah kalau penumpang kita nak buang air kecil. Jadi kita tak boleh berhenti tepi jalan sebab tak ada bahu jalan. Bahaya. Tak boleh berhenti kat kedai-kedai. Jadi pemandu kena tunggu sampai dekat stesen minyak untuk ada parking besar, barulah boleh berhenti. So memang boleh guna tandas tu dah. Penumpang boleh guna, memang tak bau lah ada tandas dalam yang memang bau tu paling penting lah sebab keselesaan orang kan. Sebab tandas tu dia memang terasing daripada tempat duduk penumpang tu sebenarnya. Kalau penumpang nak pergi ke tandas tu, dia kena buka satu pintu. Dan nak pergi, lepas tu buka pula lagi satu pintu tandas. Ada dua pintu. Jadi tak adalah tandas tu duduk tepi penumpang. Ada dua pintu tu yang halang dia punya bau dia lah. Betul. Jadi memang boleh guna untuk semua benda lah. Boleh buang air besar, air kecil semua boleh lah. Sebolehnya buang air kecil lah. Lagi senang. Kalau buang air besar tu saya tak pasti lah. Tapi kita memang jaga kebersihan sebab bas tandas dia ni dia tak bau. Sebab dia tandas yang kita buat dalam bas ni dia special. Dia macam tandas dalam flight. Dia bukan macam tandas rumah ada air dalam tandas kan. Dia kalau kita dalam kapal terbang kita buka tandas tu, dia ada flash tu, dia memang sedut angin tarik ke bawah. Baik. Okey, menarik ni. Baik, selepas ini banyak lagi sebenarnya yang kita nak tanya dengan Encik Iskandar kita, tapi ini Def Gap C, Cinta Sakti, Molek FM, stesen radio kenaikan terpantas di Malaysia, Gu Pantai Timur. Molek Petang masih bersama dengan saya, Mak Dan, guys. 93.6 di Kuala Terengganu. Baik, kita masih bersama dengan Encik Iskandar Saleh, pengarah urusan Sunny Express, dengan kita lah buat kali pertama masuk di dunia radio. Ya, betul. Debor tak benarnya? Debor juga. Cakap Terengganu je. Encik memang Terengganu? Saya orang Terengganu. Tu lah, cakap Terengganu boleh. Cakap Terengganu boleh. Bilik-bilik sudah lah. Okey, tadi kita ada cerita pasal bas Sunny yang baru, yang Volvo, yang canggih, yang ada apa sistem yang braking tu, ADAS ke, dan siap ada tandas kat dalam yang tak bau ke apa. Tapi saya rasa satu benda yang orang fikir bila nak naik bas ni adalah keselamatan. Selain daripada bas tu sendiri, driver tu. So macam mana boleh kata training untuk driver, dia punya kursus dia, berhemah ke, insentif ke, macam mana tu? Okey, betul. Ya, bas canggih macam mana pun yang penting pemandu lah. Sebab pemandu yang bawa bas tu. Jadi dekat Sunny Express ni yang paling penting sebelum
driver tu nak kerja dengan Sunny Express, dia kena melepasi temuduga yang ketat dulu. Okey. Yang pertama, bila dia interview dengan kita ni, kita check dia punya sejarah dulu, yang paling penting. Ada tak di syarikat lama tu ada masalah. Lepas tu, kalau dia ada pengalaman pemanduan, dia ada pengalaman bawa bas tu, bonus lah. Lepas tu dan semasa interview tu kita kena tengok karakter dia. Yang paling penting ialah dia ni jangan pandang baran. Dia kena seorang penyabar. Sebab dia bila bawa bas ni, dia akan berdepan dengan orang kata jalan jam apa semua. Jadi dia kena seorang yang penyabar, tu paling penting. Dan kita check saman dia. Kita test cara dia bawa bas, okey tak okey. Dan kalau lepas full medical check up pun kita akan buat. Dia ni jantung semua okey ke tak. Dan kalau okey baru kita terima dia kerja. Okey, alright, faham. So bukan senang lah sebenarnya nak kata jadi pemandu dekat Sunny lah. Memang ketat lah. Jadi bagus, bukan satu yang mudah lah untuk jadi bukan pemandu. ambil orang tepi-tepi jalan gitu je. Memang ada lah. Sebab kita bawa penumpang kan. Jadi kita perlukan orang main yang nyawa orang kan. Okey, betul je. Dan saya fikir Sunny ni bagi saya antara semua syarikat bas express, saya pun naik Sunny jugalah. Kalau saya naik bas, saya naik Sunny. Bukan saya cakap sebab encik sikit, tapi betul lah. Dan ramai orang kata, boleh kata macam Sunny ni ada antara lah, boleh kata syarikat yang terbaik di Malaysia lah. So boleh katakan apa yang membuktikan Sunny Express ni sebenarnya adalah syarikat yang terbaik di dalam Malaysia ni sebenarnya? Sebenarnya kita ni diaudit oleh Jabatan Kerajaan. Jadi salah satunya kita pernah dapat terima anugerah 5 bintang anugerah keselamatan oleh MyROS pada tahun 2016 sampai kini. Oh, okey. Setiap tahun ni? Dia pada 2016 tu. Okay, tapi sampai sini ni dia, sampai sekarang ni memang kita masih lagi. Alhamdulillah. So selain daripada anugerah tu, apa lagi anugerah dan Sunny Express ada dapat? Kita ada banyak lagi anugerah yang kita dapat. Anugerah pengendali terbaik, anugerah khidmat pelanggan terbaik oleh PAD, dan yang terkini lah pada tahun 2024 kita dapat pengiktirafan daripada SIRIM, iaitu ISO 39001 Road Traffic Safety. Kami syarikat bas Malaysia pertama dapat ISO. Dapat ISO lah. Bagus kan. Okey, saya sebenarnya sebelum kita on air tadi, kita ada cakap juga dengan Encik Iskandar ni, dan ada sedikit surprise yang Encik Iskandar nak bagi. Tapi kita tunggu dulu, kita bagi selepas ini. Kita layan lagu Scorpions, Wind of Change. Molek FM, stesen radio kenaikan terpantas di Malaysia. Don't go anywhere guys. Hey, Molek petang, masih bersama dengan saya Mak Dan guys. 93.6 di Kuala Terengganu. Masih bersama dengan Encik Iskandar Saleh, pengarah urusan Sunny Express di dalam studio Molek FM ni lah. So Encik Is, kita ada tease sikit orang. Kita ada bagi tahu, ada surprise sikit untuk orang lah. Tapi kita dulu lah. Kita orang kena sabar sikit dulu. So sekarang ni nak tahulah update terkini lah daripada Sunny Express. Apa update terkini? Kalau nak tahu update terkini tu boleh pergi kepada Facebook Sunny Express lah. Boleh like, follow. Dekat situ kita akan update perkembangan berkenaan dengan bas, laluan, waktu, bertolak. So semua macam contoh nak balik raya nanti, kalau ada apa-apa pengumuman ke apa, semua ada dekat Facebook dengan social media Sunny Express lah. Ya betul. Kat situ kita akan update semua setiap hari. Sekarang ni tiket raya dah sold out dah. Untuk Pantai Timur boleh katakan yang dekat-dekat dengan raya tu dah habis. Tapi jauh sikit tarikh tu ada lagi lah. Okey, dah boleh ya. So orang masih boleh beli untuk balik raya lah. Masih boleh beli lagi. Baik, dan cakap pasal beli tiket lah. Nak beli kat mana sebenarnya tiket tu? Tiket boleh beli dekat paling mudah website www.sunnyexpress.com.my atau beli dekat aplikasi Sunny Apps. Sunny Apps. Sunny Apps pun ada. Install lah. Download. Saya ada dah. Buktikan. Kita buktikan. Dia tengok update. Tapi ada dah kat situ. Okey, terbaik madam. Terima kasih. Baik. Okey, tadi kita ada cakap ada surprise sikit lah daripada Encik Iskandar kita. So, umum sekarang ni dia punya surprise dia. Boleh. Okey, kita bagi drum roll sikit. Khas untuk Molek FM lah. Kita ada bagi 5 tiket bas Sunny Express percuma. 5 tiket percuma lah. Bijak lah. Terima kasih banyak. Seni khas untuk pendengar Molek FM lah. Ya, kenapa? Terbaik lah Encik Iskandar Saleh. Terima kasih banyak dah. Sama-sama. Okey, dan daripada kita di Molek FM, terima kasih banyak. InsyaAllah kita berjumpa tabah nanti dah. Okey, insyaAllah jumpa. Baik, okey guys. Dan selepas ini kita bagi tahu apa ini Hakim Anda Magistrate dengan Stacey Rampas. Hari di Molek FM, stesen radio kenaikan terpantas di Malaysia. Pantai Timur.